Selamat datang lagi dalam Borak Semula. Hai guys, bersama saya lagi, host anda, Putri Adawiyah. Dan hari ni kita bersama satu guest, dia juga sama-sama student. Kita actually student. Okay. Boleh perkenalkan diri? Okay, hi guys. Nama saya Akila Nadia. Tapi boleh panggil Kila lah. Basically semua orang panggil Kila lah. Aku as a final year student lah. Actually sekarang aku dah SEM 8. And final SEM lah untuk architecture, course architecture. Okay. So okay, so tu je. Boleh, tu je. Sebab awkward, sorry lah korang. Nervous sikit. Tak apa. Okay, so Kila boleh, Kila, kita kan architecture student ni, kita kadang-kadang orang lain-lain cerita. Dah start dah? Oh, okay. Dah start. Okay. Ada orang lain-lain cerita. Ada orang dia cerita dia, dia masuk sebab parents lah. Okay. Dia masuk sebab benda lain. Tapi Kila boleh ke cerita juga perjalanan Kila macam mana boleh terjebak dengan architecture ni? Oh, okay. Sebenarnya kan, aku tak expect tau. Aku akan masuk Archi Life tau. Sebab basically ni aku cerita macam ni aku dari sekolah lah. Dulu time aku sekolah, aku ni introvert tau. Bila aku sekolah rendah, aku sangat introvert. Okay. So aku actually sangatlah pendiam. Aku tak ada kawan tau. Ya. Time aku sekolah rendah, aku tak ada kawan. Okay. Aku introvert. Aku sangat-sangat pemalu. Oh. Director sedih ke? Betul, maksudnya tak ada kawan langsung ke? Adalah kawan-kawan rapat? Ada kawan. Tapi time tu aku tak ada social skill. Aku tak tahu macam nak borak dengan orang. Aku tak tahu macam mana nak bercakap dengan orang. So bila sekolah rendah, aku macam ada seorang dua orang je kawan. So bila aku naik sekolah menengah, aku start nak cari kawan lah kan. Bila kita dah start sekolah menengah, kita dah besar sikit kan. So time tu aku dah start untuk belajar how to nak bersosial, how nak berkawan apa semua. So time sekolah menengah, aku ni jenis dulu nerd tau. Aku budak nerd. Aku serius aku budak nerd. Aku jenis baca buku. Kau tahu tak apa aku buat dulu? Time sekolah rendah, sekolah menengah, aku jenis baca buku. Aku jenis yang kalau mak aku macam, sebab parents aku ni dia agak garang lah. Strict parents lah. Strict parents. Okay. So bila kau pukul 10 je, TV dah kena tutup. Pukul 10 TV dah tutup. Aku dari sekolah menengah sampai sekolah rendah sampai sekolah menengah, aku tak ada handphone. So aku akan berkongsi apa-apa nak check dengan kawan kan, tanya homework, aku guna phone mak aku. Faham. So aku sangatlah dulu susah untuk aku before maghrib je aku kena balik. Aku tak boleh keluar dengan kawan. Malam tak boleh. Faham. So bila aku dari sekolah menengah, sekolah rendah, dah tak ada kawan. Lepas tu kau pula macam tak bersosial sangat kan. So time SPM tu, aku punya result tu a bit okay lah macam cakap kan. Sebab kau kerja kau memang membaca je lah. Kau belajar, kau study je lah kan time SPM. So bila aku dah habis SPM, parents aku ni dia tua tau. Aku anak bungsu. Sama. Okay. Aku anak bungsu. So bila parents aku anak bungsu, so kakak dengan abang kau semua gap jauh tau. Gap jauh. Aku punya first kakak aku dengan aku beza 7 hingga 18 tahun. So aku akan duduk seorang kat rumah. Tak sekolah menengah. Aku sebab kakak kau semua dah pergi belajar. Pergi belajar, pergi kerja, kahwin. So dia macam vibe anak tunggal lah. Ya, vibe anak tunggal. So kau time tu ada parents kau dengan kau je. So kau pun tak ada ramai kawan sangat kan. So bila aku habis SPM, time tu first time aku untuk macam aku explore lah. Time tu aku dah rebel sikit. After SPM? After SPM. Lepas tu parents kau pula time sekolah menengah kan, dia cakap sebab parents aku sekarang umur nak kat 70. 70 tahun. So dari sekolah menengah tu dia akan ajar kau macam, okay, adik kena pandai survive life sendiri. So time tu lah kau start belajar macam ni kau nak orang kata nak hidup lah, nak hidup luar macam ni. So after SPM tu aku macam, parents aku selalu macam cakap kena pandai lah, kena pandai bergaul dengan orang, kena ni. Lepas tu ayah aku pula jenis yang
dia suka apa orang kata dia supportive lah, supportive. Dia suka boost ego aku lah macam kau. Wow. Dia suka puji lah. Dia suka puji. Aku Faham. masak je tu lah. Aku masak, aku belajar masak ke apa kan. Benda tu macam hangus sikit lah. Tu macam kau tahu ayah macam wow sedapnya dia masak. Oh, okey lah. So dia macam, so kau macam dia sebab dia parents kau nak kau try untuk belajar untuk ni lah kan. Sebab diorang pun tahu macam diorang dah tua nanti. Kalau tak survive, tak independent susah lah kan. So bila aku habis SPM tu, aku start kerja tau. Aku start explore banyak benda. Aku start, time tu aku ada cikgu tuition. Cikgu tuition, dia ajak aku kerja dekat kafe. Lepas tu aku kerjalah kafe, kerja F&B lah macam tu lah kan. So time tu aku Part time part time lah sementara tunggu result SPM keluar tu kan. Oh, okey. Time nak tunggu result SPM keluar tu kau kerja part time. So bila kau kerja part time baru kau jumpa ramai orang tau. Betul. Kalau kau pun pernah kan kerja F&B, kerja kafe macam mana? Kerja kat supermarket. Supermarket. Cashier ke? Cashier, supervisor, dah naik. Dah Oh. naik. So kira lama lah. After SPM juga ke? Lama gak lama gak So orang kata benda tu macam experience lah kan actually sebab jumpa dengan ramai orang kan. Dia brutal sikit lah. Ya, betul. Kalau Dia kerja F&B dia a bit kau kena laju kan. Kena laju, kena jumpa orang tua kau kena layan apa semua. So time tu aku kerja kafe. Time tu aku banyaklah aku belajar actually. Sebab sepanjang aku sekolah, aku tak ada identiti tau. Aku jenis yang kau belajar and then kau tak tahu apa yang kau suka. Kau kalau dulu kan contohlah kalau kau tahu ke apa kau suka time kau sekolah rendah, sekolah menengah kau tahu ke? Like kau tahu? Buat macam jenis yang tahu tapi tak suka semua. Tak suka semua. Tapi bukan tak suka semua. Ada semua. orang kan dia jenis tak jadi apa-apa kan. Jemput pun at least semua benda lah kalau boleh. Maksudnya contoh lah kau nampak orang jadi astronaut, nak jadi astronaut. Kalau tiba-tiba tengok Descendant of the Sun, tiba-tiba nak jadi doktor. Okey. Faham. Tengok cerita ni tiba-tiba nak jadi askar. Macam tu. Main game, aku rasa aku boleh jadi gamer. Okey. Betul. Macam tu. Lukis-lukis, boleh jadi artis. So, by the way, dulu aku tak terlintas untuk jadi benda macam tu tau. Kau faham tak? Aku tengok orang minat muzik. Okey. Aku dengar muzik je. Okay, noted. Thank you. Naturally lah. Okay, noted. Thank you. Macam ni rupanya. So macam emosi tu macam okay. Stabil. Dia macam stabil. Linear. So bila aku habis sekolah tu aku tak ada identiti. So aku pun tak tahu apa aku suka. Aku tak tahu aku suka apa yang aku pandai. Yang aku tahu aku boleh baca buku, aku boleh buat benda-benda macam biasa je lah. Kan benda-benda. So bila after habis sekolah tu kan aku try bersosial dengan orang. Aku try sebab kafe tu kan macam bila kerja F&B kau kena pandai interact. So bos aku pun ajar macam mana macam kalau customer ni duk maki-maki kau kena sebab business kan. Business is business. So aku kena pandai lah jaga customer kau. So kat situ aku dah pandai explore lah banyak benda. Aku belajar banyak benda. So bila aku rasa macam aku time tu aku selalu tengok orang live orang. Aku main IG. Sebab tu time tu aku dah dapat handphone. Lepas SPM dapat phone. Aku dah dapat handphone. Aku dah ada handphone sendiri. So bila aku dah ada handphone sendiri, aku suka tengok live orang. Tapi kau suka tengok orang tu buat apa? Actually aku suka tengok orang macam dia suka pergi travel. Dia suka main Gundam or actually lah main Gundam ke apa kan. So kau dari situ kau belajar tau. Like kau macam macam ni rupanya. And then that time aku try banyak benda. Time tu lah aku pergi, time tu aku dah ada kawan. Dah ada kawan. Bila ada kawan dia dah shock lah sikit. Dia dah ada shock lah. So macam kau dah ada klik yang kau dulu tak ada kawan. Lepas tu kau dah ada kawan. So kau bila kawan-kawan kau jenis yang macam jom kita try ni, diorang kuat mencubalah. Macam
Lagipun kita orang dah besar, kita macam time tu dah 18, oh kira dah besar dah. So time tu aku cuba macam-macam. Aku try, aku try pergi kafe, aku try kafe hunting, jadi kafe hunting. Lepas tu aku try pergi konsert. Time tu mak aku tak tahu lah. Time tu parents aku kan garang kan. Aku bantai je konsert hujan ke apa ke aku try lah. Try. Lepas tu apa? Pernah kantai? Tak pernah. Sekarang tu sekarang. Wow. Alamak. Alamak, kita macam beef ke ni? Kita macam beef ke ni? Sampai sekarang tak pernah kantor lah. Macam kau pergi konsert hujan. Tak apa ke ni? Tak apa. Tak apa. Oh ni Okay. confession juga. Dia confession lah. Alamak. Yang penting parents aku tak akan tengok lah. Tak akan Oh, ya tengok. ke? Oh, betul eh? Omongnya Abuji saya tak terlibat. Mak Ibu pun strict juga. So, tapi aku macam aku try lah. Aku try pergi konsert hujan. Aku try, dulu aku selalu dengar lagu Melayu je. Lepas tu aku try banyak-banyak. Alamak, siapa ni? Okay. Lepas tu aku try lagu, aku dengar lagu punk. Aku try dengar lagu punk. Wah. Aku try Alamak. lagu Hindi. Ini Aku yang kita kata shock. time tu kan. Sebab time tu Nak aku try. nak try. Aku tak tahu apa aku suka time tu. Faham. So aku try banyak benda. Okay. So bila aku dah try banyak benda, baru aku tahu yang aku suka ni. Aku suka ni. Aku try main Lego, aku try main blind box, aku try main macam-macam lah. Tapi aku tak suka. Aku dah cuba tapi aku tak suka. So time tu kau dah start tahu apa kau suka. So time tu aku rasa macam okay, aku dah kenal diri aku. Aku dah tahu apa aku suka. Apa yang suka tadi? Apa yang suka Tadi tadi? kata blind box tak suka. Dia tak suka. Tiba-tiba suka. Actually suka benda yang suka bila konsert hujan, lepas tu aku pergi nature. Okay, aku kan pergi konsert hujan, aku pergi konsert. Lepas tu next week aku pergi nature. Contohlah aku pergi nature, pergi hiking. Okay. Lepas tu aku macam selama ni aku macam aku suka nature. Aku boleh suka nature. Aku tak suka benda-benda bingit. Okay. Lepas tu aku pergi try benda-benda viral semua. Rupanya aku tak suka. Aku tak suka ramai-ramai orang, benda-benda viral. Tu aku tak layan lah. Aku macam tak best lah. Okay. So time tu lah kau dah try banyak benda. Kau kira FOMO lah time tu. Budak-budak remaja kan, Gen Z kan, kau FOMO. Lepas tu time tu ada TikTok. Time tu TikTok dah naik. Oh, bukan Musical.ly? Musical.ly. Tak, Musical.ly tu 2015 dah. Kan 2015. So bila ada TikTok, lagi banyak benda lah. Banyak benda yang kau belajar dari TikTok apa semua. So kau explore lah banyak benda kan. Kau try lah banyak benda. Lepas tu bila aku tunggu result SPM tu, SPM aku agak good lah. Aku dapat banyak. Mestilah kita kena hype diri kita. Time tu aku dah dapat result apa semua, aku dapat banyak tawaran. And then aku ada apply lah banyak lah uni apa semua kan. Lepas tu kau tahu apa parents aku cakap? Bila parents boomers, actually parents aku Gen boomers lah. Okay. Aku pula Gen Z. Time tu kau dah jauh gap. So bila parents yang tua, diorang akan expect kau akan jadi cikgu, kau akan jadi doktor, kau jadi engineer. Kau tapi basically parents aku jenis yang nak anak-anak dia kerja kerajaan. Wow. Kakak aku pun macam kakak aku tak nak ambil pendidikan tapi dia kena lah. Sebab parents aku cakap better jadi cikgu, ada duit sara apa. Duit pencen apa semua kan. So bila kau tengok kakak dengan abang kau macam ada kerja kerajaan, lepas tu ada yang orang kata jam IT, jam benda-benda yang kau rasa benda tu macam okay, aku dah tahu life diorang macam ni. So parents kau pula suruh kau jadi cikgu. Time tu aku dapat tawaran IPG. Tapi aku diam-diam aku tolak lah. Time tu parents aku tak tahu. Dia tak tahu lagi siapa. Dia tak tahu sekali. Tak tahu lagi. Another one. Another one. Babe. Pemkul lah. So bila parents kau suruh kau jadi cikgu, aku time tu aku cakap aku tak nak jadi cikgu. Sebab
Parents kau nampak kau ada potensi lah untuk jaga macam ajar subjek bahasa ke apa ke Kenapa tak kan. nak tapi? Sebab time tu aku tak rasa aku nak pergi sekolah. Kau faham tak? Oh my god, I understand. Kau macam aku Belajar tak nak pun pergi dah. sekolah, kerja pun pergi sekolah. Aku tak nak. Lepas tu kau kena hari-hari kau kena pergi sekolah, ada budak-budak. Lepas tu kau jadi skema balik lah. kau jadi late balik. So aku time tu aku macam tak nak doh pergi sekolah. Nak kerja yang bebas. Aku nak benda yang lain pada yang lain. Aku dah tahu abang aku chef, so aku tahu life dia macam mana. Kakak aku kerja IT, so aku dah tahu. So aku nak benda yang aku tak tahu. Oh, nak try benda baru. Nak try benda baru kan. Time tu aku tolak IPG. Lepas tu yang aku dapat tawaran time tu is construction, building, macam tu lah. Time tu aku tak tahu sangat tahu apa yang aku nak jadi. Sebab macam kau cakap kan, kau tengok orang jadi penyanyi, kau nak jadi penyanyi. Suara aku lah paling sedap. Suara kau. Aku nak bawa menari, aku pun kau aku macam gini aku rasa aku boleh. Jadi aku boleh. Okay. So time tu aku tak tahu nak jadi apa. Time tu yang aku fikir, aku just nak macam aku nak jadi, aku pandai, aku jenis otak aku jenis cepat hafal tau. Aku suka baca, aku cepat hafal. So time tu aku fikir aku nak jadi peguam. Tapi kau tahu lah macam, peguam selangkah kaki ke neraka orang kata. Betul. Betul. Very the quote kan untuk lawyer. The quote untuk lawyer. Lepas tu time tu parents aku tak iyalah, nanti kaki selangkah dua langkah ke neraka ke apa ke kan. Melangkahlah dengan sneaker. Selangkah bersama sneaker. So kalau korang nak melangkah lebih jauh, 2, 3, 4 langkah boleh pakai sneaker. korang akan sampai ke destinasi dengan sneaker. Selangkah bersama sneaker. Okay, sama. Kecil sangat. Cukup. Okay. So, kita ngomong. Tadi dah promote kan? Promote sneaker, check. So time tu mana kita berhenti tadi kat selangkah. Lawyer. Selangkah kaki ke oops. So time tu parents kau cakap tak yalah, nanti kita kaki melangkah-langkah kan. Time tu aku dah tolak IPG, so aku macam aku nak buat apa ni weh. Aku tak tahu apa aku nak buat kan. Lepas tu jalan selamat aku masuk form 6. Oh, okay. Okay, masuk form 6. So bila masuk form 6 ni, orang cakap form 6 ni susah. Tapi memang susah pun. Oh ya. Dia ada course dia form 6 tu. Dia ada, kau boleh pilih sama ada kau nak masuk sains atau masuk sastra. Okay, so tapi aku masuk sastra lah sebab sains tu mostly budak Cina lah. Semua Chinese. Chinese, Indian semua ambil form 6 lah. Lepas tu yang aku masuk tu dia cluster school lah. So kalau kau nak masuk sains, kau kena betul-betul straight A. So dia betul-betul tapis yang kalau kau nak duduk kelas depan pun kau kena straight A untuk sastra. So dia betul-betul good sekolah yang good lah. So bila aku dah masuk form 6, kau back to membaca. So bila membaca ni kau dia susah tau sebab kau kena hafal setebal-tebal buku tu. Lepas tu kau kena, lepas tu jawapan dia pun agak jawapan kebat lah. Jawapan dia critical thinking lah. So bila form 6, bagi aku susah lah. Orang cakap form 6 tough kan. Lepas tu bila aku dah time form 6 tu aku, sebab aku after form 6 aku fikir
life after form 6 degree aku nak Nak ke buat mana? apa, nak ke mana. So time tu aku search lah banyak benda. Aku macam aku tengok macam ni graphic design, buat kerja macam mana, apa semua kan. Aku tengok construction, apa semua. Dari form 6 tu aku belajar lah apa yang ni kan. So bila aku dah habis form 6 tu, tapi time form 6 tu juga aku explore banyak benda. Aku explore lagi dengan second form 6 pula. Sebab time tu aku dah pandai bersosial sikit lah. Time tu aku dah extrovert. Orang cakap. Aku dah ada kawan lah. Aku dah kawan. Ramai, time tu kawan aku ramai. Oh, wow. Wow. Karakter development yang bagus. Karakter. So time form 6 tu kau dah ada kawan, kau dah ada clique, kau dah ada gang. Lepas tu kawan-kawan kau pula jenis yang suka aku time tu dia main kamera. Dia orang jenis main Canon, main Sony. So time tu aku belajar dengan kawan-kawan aku macam mana nak ni kan. Dia orang suka capture gambar lah walaupun macam benda bodoh-bodoh je sekalipun. Bodoh-bodoh pula. Benda macam biasa-biasa je dia orang akan record, dia orang akan ambil gambar. So time tu aku start belajar. Macam benda-benda simple aku snap gambar. So aku belajar kamera juga. Aku belajar pasal kamera juga. Lepas tu diorang jenis kaki quad travel. Wow. Kalau dulu aku suka cafe hunting, lepas tu aku dah keluar. Aku dah upgrade sikit. Okay, hari ni diorang macam pergi Singapore ke sehari, pergi Singapore. Ulang-alik. Pergi Endon 2 hari. So diorang kerja diorang isi berjalan je. Lepas tu diorang macam I smell money. Ya, diorang kira ada ni lah, brother have sikit lah family. So bila aku dah habis STPM, result aku macam okey lah. Okey, boleh lah. Susah-susah boleh lah, okey lah. So time tu aku dah start nak try, aku apply kerja. Bila aku apply kerja, time tu aku dah fikir pasal aku nak upgrade skill aku. So time tu aku apply banyak benda. Aku try, aku jadi kerani office apa semua kan. Tapi time tu kan dah habis STPM kan. Aku time tu fikir aku nak kerja yang something yang aku rasa aku boleh skill lah, boleh ada skill lah. So time tu aku dapat kerja as a assistant graphic design. Dekat company printing. Dia a bit besar lah company tu sebab aku duduk Pasir Gudang. Duduk Pasir Gudang. Kat situ akan banyak kilang tau. Dia perindustrian. So kat situ banyak kilang lah. So banyak peluang pekerjaan. So kau boleh pilih je apa kau nak kerja. So time tu aku dapat kerja as a assistant graphic designer lah. Tu dekat company kilang lah. Actually tu kilang lah. So bila kau tak ada pengalaman, kau tak ada basic grafik apa-apa semua kau tak ada. Kau just ada teori apa semua kan. So bila orang nak hire kau, orang macam budak ni macam okay, result dia okay je macam ni. Tapi kau tak ada skill. So benda tu kau tak boleh demand gaji, kau tak boleh demand position. So time tu aku dapat as a assistant graphic tu aku macam aku kerja kat company Cina. Hampir 90% tu memang Chinese. So bila kau kerja dengan Chinese, dia punya culture lain. Dia sangat-sangat lain. So bos aku Cina. Actually tu company family lah, family. Family company. Family company. So bos kau bapa macam bos dia ayah dia, assistant dia wife dia. Dia punya bawah dia anak dia. Anak dia first, lepas tu anak second lah third. So dia punya office tu memang berderet lah. Semua anak-anak dia dengan dia. Lepas tu satu family tu, satu office tu cousin-cousin dia, pakcik-pakcik dia. So tapi Chinese. Kila dah masuk dalam family dia pula. Li Kila. Kalau yang apa tree apa family tree. Nanti muka aku di bawah. Cucu agaknya. Kila Li. So is it okay? Okay je. No bad intentions. So bila kau kerja dengan company Cina, dia agak kau kira apa orang kata budak-budak lah. Sebab bos aku punya head of department pun orang tua. Macam Chinese tua yang kawan baik dengan bos. Dia orang click together. So bila kau kau Melayu, kau seorang dan kau semua Chinese apa semua, kau kena buat banyak kerja lah. Actually
kau kena gaji kecil. Kena And perah then lah. memang kena perah gila lah. Faham? So kau kalau bos kau macam HOD kau nak mengamuk dalam bahasa Cina, kau kena dengar je. Macam so Sheesh. it hurts. So lepas tu culture diorang rajin pergi kerja. Kat mana tadi? Diorang rajin pergi kerja. Diorang rajin pergi kerja. So bila kau seorang Melayu, kau kena bully lah. Kau bully banyak benda. So time tu aku fikir macam aku nak upgrade skill je. Aku nak belajar. Telan je lah. Aku telan je lah apa dia bagi. Telan je. Lepas tu bila aku masuk creative industry ni, aku rasa macam menarik lah. Aku rasa best. So time tu aku belajar Photoshop, aku belajar banyak lah. Aku jumpa klien Photoshop, lepas tu aku pergi site, aku tengok macam mana benda tu printing apa semua. Dia ada kilang sekali. Maksudnya ini bahagian office graphic designer. Lepas tu nanti ada gap sikit, lepas tu ni dah kilang industri. So dia print production dia sebelah je. Production dia sebelah je. Tapi dia print dia tu memang banyak lah. Macam 15,000, 10,000. Wow. So dia punya machine tu akan besar, yang besar-besar. So kat situ kau jumpa ramai macam engineer, ada engineer, mechanical engineer. Kau jumpa ramai orang. Kau jumpa klien, kau jumpa department-department lain. So kat situ aku macam belajar lah kan. Lepas tu aku rasa creative industry ni macam menarik lah. Aku nak belajar. So time tu aku nak tiaw ke apa ke kan. Aku macam aku terima je kan. Sebab aku nak belajar punya pasal kan. Lepas tu time tu ada macam a bit pressure sikit lah. Sebab creative design ni bagi aku agak mencabar lah. Sebab time tu nak printing 15,000. Lepas tu kalau kau salah, contohlah kau salah tengok warna, orang tu dah printing salah. So kau memang habis lah kau. Cakap masak. Time tu pernah lah. Time tu tapi time tu 5,000 je. Dia nak buat apa, baju merch bukan? tak, dia nak buat bekas makanan. Bekas makanan. kasut. Jangan lupa. Bukan kasut. Jangan lupa. Jangan lupa dapatkan kasut. Dia tak balik je. Okay. Time tu bekas makanan. Bukan makanan. So kalau time tu aku tersalah tengok colour tau. Macam aku tersalah tengok colour. So orang tu dah print 5,000. Colour salah. So kau memang kena tiaw teruk lah. Kena ganti sampai dia tak kena ganti, tapi dia tak tolak gaji, tak tolak apa tau. Sebab dia macam kilang. Dia tak tolak gaji, memang rugi-rugi lah. Tapi kau kena hadap bos kau lah. Macam kau kena jumpa, ni kenapa ni? Macam tapi teruk lah. Memang kena tiaw teruk lah. Lepas tu aku bertahan 6-7 bulan juga lah. Aku bertahan. So bila kau dah bertahan macam okay, aku ada satu tahap yang macam okay, aku nak sambung belajar. Aku dah tak nak dah. Time tu aku rasa aku dah tahu dah. Aku nak buat apa. Dah cukup dah. Time tu aku rasa aku dah boleh handle pressure. Time tu aku dah tahu apa yang aku suka, apa yang aku tak suka. Time tu aku dah macam bersosial sikit, aku dah ada sikit. Aku dah ada kawan. So bila kau dah berhenti kerja, okay, time tu dapat ada UPU. Okay, aku scroll lagi UPU aku scroll. Tapi time ni aku target aku nak jump to ID. Aku nak jump to graphic design, aku nak jump to printing apa semua. So aku dapat, lepas tu time tu aku tengok ada architecture, town planner. Lepas tu adalah banyak-banyak landscape apa semua. So time tu aku pilih lah architecture sebab aku rasa macam menarik. Macam menarik. Bunyi architecture kan. Macam professional work. Lepas tu time tu requirement pula macam aku lepas semua. Aku lepas apa dia punya syarat syarat khas dia semua aku lepas. Lepas tu time tu TikTok dah naik tau. Time tu sebab time COVID kan. Time COVID tu aku memang kuat main TikTok lah aku cakap. Sebab aku nak tahu banyak benda. So TikTok lah sumber yang aku tahulah. So time tu aku tengok Vizerac, diorang ada upload TikTok yang diorang pergi site visit, live arki apa semua kan. So aku rasa macam seronok juga kan. Ni UiTM ni seronok juga ni. Vizerac lah punca.
Kena beat ke ni? Takut. Okey je. Okey je. Lepas tu aku rasa macam, oh okey. Time tu aku pergi lah interview. Time tu parents aku macam cakap lah macam, oh sebab benda ni professional. Kerja professional. So parents aku macam, oh okey kot. So bila kau dah masuk, time tu aku dah interview apa semua. Lepas tu kau dapat surat tawaran. So first time aku masuk Arki, aku macam, aku ingatkan aku dah jumpa diri aku segala-galanya tau. Tapi bila aku dapat jam SEM 2. Aku tak masuk SEM 1 lah. Aku dapat cut beberapa subjek lah. So bila kau masuk SEM 2, kau a bit culture shock lah. Sebab kau tak nampak macam Daripada awal lah. kau True Colour Architecture. Dia aku agak terkejut dengan life culture budak lelaki. Faham. Sebab aku sepanjang aku budak teori yang membaca dan bukan yang kalau lukis tu lukis sikit-sikit je. Tapi aku terkejut dengan life Arki, macam life aku berubah 360 darjah. Macam very dramatic gila. Ya, very dramatic. Yang macam I love architecture. Architecture is my life kan. Bukan. Bukan. Aku terkejut dengan life. Mula macam tu lah. Mula aku macam, oh my god. Aku punya cita hati. Aku suka architecture apa semua. Architecture ni memang macam jiwa. best gila. Memang jiwa my aku passion. lah. Tapi bila aku tak terkejut dengan life dia macam, kau kena stay up sampai pukul 4 pagi, 5 pagi. Kau terkejut lah dengan life macam mana kau punya normal life kau. Tiba-tiba kau kena hidup macam se-struggle ini. Aku ingatkan form 6 tu macam, okay, STPM dah susah. Tak weh. STPM bagi aku senang. Sumpah STPM senang. Oh yeah. Bila aku masuk RK, aku dah final year. Sem 4 ni, Sem 8 sem ni, 4 tahun ni, aku rasa form 6 tu cuma 10% kesusahan hidup aku sekarang. Kau tahu tak? So bagi aku form 6 lagi senang, lagi happy. Life aku lagi happy walaupun pressure. This is the third confession of today. Kita boleh letak highlight. Hila kata lagi happy di STPM. Ya, sebelum aku jumpa Arki ni macam life aku macam happy, macam best lah. Tapi bila dah masuk Arki, aku rasa macam life aku is totally different daripada life kau. Badan kau pun macam kira penat. Shock lah. Kau kena stay up apa semua. So badan kau memang penat gila lah. Macam everything in your life macam dia akan involve architecture. Dia betul. tak stop lah, dia tak stop. Kau takkan stop. Sekejap. Rasanya pizza dah sampai. Jom. Sekejap, ada order pizza tadi. Okay. Kita break dulu guys. Kita break dulu guys. Nanti kita akan datang balik. Zoom. So, kita dah kembali. Tapi kita kembali dalam keadaan kita tengah rehat lah. Okay, jadi kita ada 2 kuih untuk Kila try. Yang tu adalah hazelnut choco pot. So, nak habis lah. Nak habis dah? Habiskan boleh. Habiskan boleh ke? Satu dulu, rasa dulu. Rasa dulu. Okay. Rasa dulu. Nak repeat kena kontak yang dekat bawah ni. Ada. Tu. Okay. Ni in case sekarang sedap ke kan? Okay, sementara tu pun nak baca buku jap. Kita habiskan dulu. Baca buku. Baca buku. Habis buku ni. Baca capaian ilmu. Nak pun bacakan ke? Boleh juga. Wow. Okay. Wow, buku apa ni? Dia tanya. So, Buku apa tu? Sebab nanti kita cut. okay, so ini adalah buku penulisan daripada Encik Sofian. Dia ada datang kita punya podcast juga, and dia cerita lah pasal pengalaman dia membuka dia punya own
company. Yes. So ni perjalanan cerita dia. Wow. So, dalamnya ada sketches, ada grafik, dan ada penulisan dia lah. Lepas tu actually Put dah baca sikit tadi, and it's not macam penulisan yang macam very formal, tak. Dia macam ada cerita-cerita sikit. So dia tak boring lah sebenarnya. Macam ada storyline, faham? Dia Actually bukan dia architecture yang journey life dia yes, as a yes. Dia bukan architecture yang macam buildings. faham. No hate to buildings though. So jangan lupa dapatkan Jangan lupa dapatkan kat bawah ni. kat bawah ni. Tu. Okay. Kita tak boleh. Okay. Okay. Lepas tu kita ada satu lagi. Satu lagi. Sambil baca korang pakai ni, okay? Yes. Sambil baca buku, Pakai berlari sambil baca buku. pakai ni, baca buku, makan kuih. Okay? Sikit lagi kita tunggu. Lepas tu ni, lepas tu chat Hasta. 3D printer aku dah sampai mana dah ni? Submission week 14. Yes. Boleh. Macam itulah cerita dia. Banyak sangat dia kena promote. Kita tunggu pula promo daripada apa? Nanti maybe ada baju punya sponsor kan, baju pula. So boleh dapat satu set. Satu set. Kasut, baju, seluar, semua. Okay. Saya baca buku. Saya baca buku. Okay, kita kembali dalam kita punya borak semula. Kita akan berborak lah. Okay. Sekarang kita nak tanya Kila. Okay. Okay, Kila kan sekarang dah final year student. Yeah. Jadi apa, as a student lah, the biggest challenge that you face yang rasa macam aku tak boleh dah. Tapi still kena go kan. Tapi aku tak boleh dah. Tapi aku still kena go. Actually, susah. Bagi aku susah life archi super susah gila. Sebab bila kau dah rasa academic validation, bila kau masuk life archi is totally different tau dengan kau tak ada jawapan. Macam kau buat, benda ni subjektif, kau tak ada jawapan. Dan kau tak dapat, bagi orang macam lain opinion. Bagi orang, oh ni kau punya yang the best ever design lah. Tapi bagi orang lain, oh ni biasa je. Macam buruknya macam tu lah. So bila life archi is totally macam aku cakap, life archi is totally different lah. 360 darjah memang berubah lah. So bila aku lower SEM, actually aku just pandai sketch je. Aku pandai lukis-lukis. Tapi aku tak berapa pandai untuk time management. Aku tak pandai untuk aku aku overthinking. Aku just overthinking kan. Design kalau benda tu biasa je design, tapi kau duk fikir-fikir macam mana nak buat design ni bagi gempak punya pasal kan. Lepas tu life archi ni bagi aku full dengan criticism tau. So bila tutor kau cakap benda ni macam okay kau kena ubah ni. Bila panel pula datang kau kena ni. Lepas tu senior kau pula tengok design kau. Lepas tu kau cakap ni apa kata tambah ni. So dia terlampau banyak jawapan dan terlampau banyak opinion. So time tu aku tak tahu tau aku tak tahu mana nak tapis, mana nak ambil yang Faham? mana yang kau patut ambil, mana yang kau patut tak ambil. So bila terlampau banyak ni, so kau macam apa aku patut buat. So time lower SEM tu a bit susah lah bagi aku lower SEM. Sebab time tu aku baru nak belajar macam mana. Lepas tu bila aku tengok studio mate aku, okay aku Arminan Studio. So kita orang tu masih first tu 60 orang tau. Around 60 orang jugalah. So bila aku masuk, aku expect macam diorang umur 18. Sebab aku kan macam tua sikit kan. Macam beza 1-2 umur. So kau expect yang diorang macam macam budak-budak sikit lah. Macam baru fresh SPM apa semua. Tapi the best part is actually lain tau. Bagi aku studio mate aku semua masing-masing diorang mostly straight A. 12A. Dia bukan straight A yang 8A smart A. Diorang 11A, 12A. Lelaki ke perempuan ke diorang yang bantai semua A banyak kan. So and then diorang ada for me lah, diorang ada identity diorang. Diorang tahu diorang suka music, diorang tahu diorang main keyboard, main piano. Dari kecil lagi sampai besar main violin. Kau bayangkan kecil-kecil dah belajar main violin. So aku rasa macam benda tu a bit interesting lah untuk kau.
So dari situ bila dah 60 lebih kurang 59, 60 orang. So kau start belajar the karakter diorang. Kau macam kau tengok, kau tanya. Time tu aku stage yang aku tanya ramai orang lah. Studio mate aku. Walaupun diorang lagi muda tapi bagi aku diorang lagi mature lah daripada aku. So dari situ aku actually belajar banyak benda lah dengan diorang. Diorang yang ajar aku macam mana how to control your mental illness apa semua kan. Sebab kau dah ramai. Lepas tu kau pula macam-macam perangai diorang. Lepas tu perangai diorang macam mengarut-ngarut. Lepas tu macam boleh jadi ni. Aku ni ikut sekali mengarut dengan diorang kan. Sebab yang kan nak mengkontrol. Tak. Dia nak sebab ikut sekali. So perangai diorang macam banyak lah perangai diorang mengarut. Tapi aku rasa macam okey lah. Belajar juga lah benda kan. Belajar mengarut. Belajar mengarut. Aku start belajar mengarut. Aku start belajar sebab tu podcast malam ni mengarut sikit. Tak apa, faham. So bila kau dah belajar banyak benda dengan diorang lagi matured. Lepas tu pemikiran diorang a bit bila kita orang studio, orang ramai, kau akan bergaduh dengan orang tu, orang ni, apa semua. Tapi diorang sangat profesional. Diorang keep the okay, kita maybe kerja kita is tak bersefahaman lah. Kerja kita macam, okay, kita gaduh sikit. Lepas tu after keluar dari kerja, diorang keep professional. So along the way, selama aku 4 tahun, aku rasa a good company lah. I mean, aku bersyukur lah aku masuk studio tu actually. Sebab Arki Life is totally susah dan aku rasa ni memang titik terendah aku lah. Aku rasa macam titik terendah aku lah Arki. Sebab aku cakap, penat weh. Cuba ingat aku kan, aku buat kerja. Aku punya belakang sakit sampai aku batuk. Sakit weh. Aku tak boleh bersin. Oh my god. Kau pernah macam kau dah week 14. Itu sebenarnya macam sleep disc dah tau. Oh ya ke? Oh ya ke? Serius lah? tak weh. Macam aku week 14 kau seminggu kau kena kerja submission. So kau akan bangun tidur, kau tidur 1-2 jam. Lepas tu kau ada PC. Betul. Lepas tu kau badan kau sakit kan. Serius lah tu sleep disc. Tak tahu, boleh pergi check kot. Okay, after boleh pergi check kot. So aku akan sakit lah. Macam aku bersin sikit ke aku sakit belakang badan. Tapi dia tak dia tak teruk lah. Dia macam okay, aku sebab badan aku baru habis submission lah. Aku macam baru ni 12 jam aku tengok PC apa semua. Lepas tu bersin time tu je lah. Bersin dari tu sakit. Lepas tu besok bersin dah tak sakit. So sleep disc je. Tak tahulah. Mungkin boleh pergi check dulu kot. Aku kalau pun boleh confirm kan, maybe pun dah boleh ambil ijazah lain yang pakai stetoskop tu. Risau. Kalau pun boleh kata yes to sleep disc, dah pun pergi ambil stetoskop sekarang. Tak, tapi pun ada orang yang pun kenal. Dia memang sleep disc. Dia memang ada. And bila dia bila batuk ke apa memang sakit lah. Tapi tu teruk. Dia tak boleh waring. Tak boleh apa semua. Tapi aku boleh lah. Aku boleh. Boleh okey lagi kot. So aku rasa macam barai lah. Life dia macam barai kan. Lepas tu aku jenis yang bila Arki ni dia bukan setakat fizikal kau je sakit. Dia mental kau semualah sakit. Kau kena terima macam ada lecturer, ada panel yang jenis yang harsh, cakap harsh. Macam apa benda paling harsh yang Kila pernah dah kena? Pernah kena? Ataupun kawan Kila? Yang paling harsh lah. Yang pernah macam you witness yang macam, enough. Stop. I have to go now. Ada kawan aku. Okay. Dia design. Tapi kita orang STEM 3 tau. Okay. Lepas tu lecturer aku, dia jenis yang cakap lepas. Lepas tu dia cakap macam ni. Ni kandang kambing ke? Boleh? Dia cakap, kau design apa ni? Ni kandang kambing ke? So, tapi in a joke way lah. Tapi tu kandang kambing ke? Tak sure lah. Tapi tu projek apa? Tu projek ni, SEM 3 kan kita buat apa? Timber kan? Timber. So dia maybe time tu dia tak boleh membezakan antara kayu timber kandang kambing dengan design rumah. Maybe lah. So that's why dia tanya. Tu kandang kambing ke design?
So macam okay. Tapi Put ada Put kalau macam Put pernah witness depan mata Put yang macam Tong sampah. tong sampah tu satu. Ni satu lagi. Lembab kau ni. Macam-macam lah. Sebenarnya banyak gak. Tapi itu paling core sebab semua orang yang dengan dia semua kena lembab. Oh, faham. So benda tu so kita tak tahu sama ada kita lembab atau tidak sebab semua orang kena. Betul. So kita just anggap tu dia punya habit. Dia punya habit lah kan. Tanpa macam sebab kita kena apa? Mengkebalkan diri kita kan. Kena kebal. Actually aku before architecture ni aku jenis senang nangis tau. Bila kau ada hati yang lembut, bila orang cakap apa-apa aku memang nangis lah. Tapi bila aku dah final year kau cakap lah apa aku cakap lah apa. Aku takkan nangis. Aku takkan nangis. Iya ke? Tak tahu. Kita kena recheck. Tapi actually is totally kau belajar banyak benda lah belajar. Macam handle pressure, time management apa semua. So antara tapi ada je macam lecturer panel kau cakap, design kau ni macam aku kan design STEM ni kan kita orang buat center lah actually buat. Lepas tu adalah orang komen macam, kau ni macam tudung saji je macam. Lepas tu kau punya ni macam mangkuk tu saji je macam kau buat masjid ke? So macam kita expect orang akan tengok kita design kita macam something things. Tapi ni ke rupanya pandangan orang macam lain-lain orang lain opinion kan. Sebab kita dah buat satu malam dah puluh kan. Tiba-tiba esok pagi tudung saji. Dia macam masjid Shah Alam. Dia macam tak ngam kita dah tak tidur lepas tu kau tudung sajikan pula. Tapi tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa lah. Kita mungkin lecturer dia tudung sajikan dia punya dulu. Faham? Jadi pasal kita tudung sajikan orang pula. Tapi tak apa, kita ada confident. Kita Walaupun terima. benda tu tudung saji, kita confident je. Kita terima je. So, time lower STEM tu a bit susah bagi aku nak naik. Sebab bila kau tengok kawan-kawan kau semua perform, lepas tu kau pula macam tak berapa sangat. So, that's why dari situ, dari lower STEM aku macam belajar banyak benda. Aku tanya. Time tu aku banyak tanya orang. Aku selalu tengok. Aku ada akaun IG akaun. Fake account. Wow. This is the fourth confession for today. Tak, IG tu kan. Aku suka stalk orang dengan suka tengok orang. Sebab aku suka tengok apa dia orang buat. Hobi dia orang. Aku suka belajar. Macam orang ni dia suka buat ni. Lepas tu aku try mainkan berkodak. So aku ada IG yang khas untuk aku tengok semua orang. Untuk aku stalk lah. Stalk in a nice way. In a nice way. Bukan in a bad way. So aku macam lepas tu IG tu aku akan simpan repost apa semua. So benda tu macam kau ada collection, kau nak apa nanti kau tengok kat IG tu balik. Kira macam kau punya apa yang contoh apa yang dah list. try belum? Apa yang dah try. Contoh list ni macam aku nak pergi sini so aku save siap-siap. So dia tak bercampur lah dengan benda lain lah, macam IG aku yang lain. So time tu aku ada satu IG yang aku akan macam so banyaklah IG tu untuk architecture apa semua. So kau banyak gila save apa semua kan. So time tu aku banyak tengok, aku banyak belajar dan aku banyak tanyalah lower STEM. So bila kau punya kawan-kawan pula kau perform, lepas tu kau pula macam biasa kau gila kau macam a bit sakit sikit lah orang kata. Tapi bila kau dah upper STEM, kau dah tahu macam mana nak handle kau punya mind, kau nak handle apa yang perlu kau ambil, apa yang kalau orang kritik kau cakap macam-macam kan, kau cakap okay aku terima. So kau ambil apa yang baik, apa yang tak baik kau macam sebab lain-lain mulut orang lain-lain kan. So bila aku dah upper STEM, aku dah macam dah pandai lah. Actually aku bila architecture ni actually is bagi aku is journey tau. Dia bukan is pasal how kau belajar, tapi how kau live in the journey. And then how you handle yourself actually. Sebab kalau aku cepat crash out. Aku jenis yang macam kalau aku dah penat aku akan crash out lah. Aku macam aku tak nak dah buat ni architecture kan. Aku selalu macam cepat crash out, cepat mental breakdown lah. So bila kau dah hari-hari mental breakdown, kau dah hari-hari penat, kau gila kau macam
tak boleh weh Aki ni macam kau nak drop je kan hari-hari kan. Lepas tu tapi kau tak boleh sebab kau dah halfway dah ni. Aku dah nak masuk final year dah ni. Lepas tu kau mesti akan cuba banyak-banyak benda. I mean kau release stress kau. Lepas tu apa aku buat kalau aku stress? Apa? Kau buat apa kalau kau stress? Wish that. Apa yang aku buat tu? This is another confession. Ni confession untuk Put pula. I got my sister over there. I confess. It's okay. Okay. Honestly, kalau stress lah. Contoh lah, macam nak submit. Nak submit kan. Lepas tu macam kau stress gila. kau punya laptop crash lah. Lepas tu kau bayangkan esok submission. Malam ni kau nak render semua. Lepas tu semua benda habis hilang. Buat apa? Tinggal kenangan. So kau nak apa? Kau apa? Pergi check playground. Oh, ya. Serius. Kau main buai? Serius tak? Jadi macam budak bodoh. Tak. Aku akan cari playground dan aku akan make sure aku akan berpakaian seperti orang tak kenal aku. Faham tak? Waktu tu aku gemput dah. Aku cari some random kids at the playground yang guard tu suruh balik. Dek balik. Dia dah malam dek. Sebab playground tu depan rumah je. So just Oh. keluar pergi playground tu. So, tapi kan pukul 2-3 pagi kan. So tingkat tu aku macam, dek balik dek. Where is your parents? Apa semua kan. Lepas tu aku macam, my parents is not here. Tu cerita lah kau ada stress. Kila macam mana? Lain eh? Lain. Oh lain. Kalau Tapi aku tak nak kesini, aku ajak kau lah. korang pergi berdua. Kadang-kadang. Kadang-kadang kita tak pergi yang dekat rumah, kita pergi yang jauh sikit. Playground. Tapi maybe kat Elmina. Tapi masih playground. Masih playground. Kalau aku stress, aku macam, aku dah tak boleh dah ni. This too much kan. Aku ambil macam aku tekuk muka aku kat bantal, aku jerit tu. Oh, Aku macam, alamak. stress. Aku stress. Aku macam, aku tekuk ke, lepas tu, okay. Aku dah tekuk kan. Aku jerit dulu. Sebab bagi aku, menangis is lagi banyak tenaga aku kena keluar. Betul. Pasal tak sama kerja dah ngantuk. Ya, betul. Lepas nangis memang ngantuk Aku nangis. Kau dah buat kerja. Kau dah penat. Kau dah penat nak buat kerja. Lepas tu kau menangis. Lepas tu kau rasa double tenaga lah kau Dia kena. kan jadi ngantuk. Pasal tu tak nak buat kerja tu. Mampus kau lah. Lepas tu aku tidur. Cukup. Betul. Dan aku tidur. So dia tu macam memberikan, so aku dah try dah macam-macam untuk release stress aku. Aku pergi pegang rumput ke apa ke kan dekat luar. Aku pergi pegang rumput ke. Aku Dah cuba pergi playground. Belum cuba. Boleh ajak. Mau masuk kila dah tak ada. Tak apa. Tak apa. Stress kerja. Oh, Stress kerja pula. Handle stress kerja pula. Boleh ajak Boleh. So aku dah try out macam-macam aku release stress aku. So bila kau dah seminggu kan macam tu lah, 2-3 hari kau tak keluar bilik kan, kau dah stress, kau tak jumpa orang, kau tak bersosial dengan orang. Lepas tu aku jerit je lah dekat bantal tu, aku jerit lah. Lepas tu okay, sambung balik. Oh, sambung. Sambung kerja. Sebab Put nak pergi playground, dah tak balik rumah. Pergi rumah kawan. Assalamualaikum, Mang. Aku dah tak nak buat, Mang. Lepas tu Iman pun jauh sekali tak nak buat. Mang, aku tak nak buat. Aku nak tidur rumah kau, Mang. Lepas tu Iman pun buka pintu. Meh tidur dengan aku. Dan Tapi kau tidur lah. After kau crash out kau tidur. Oh ya? Yeah. Kau tak buat kerja lah? Kan dah crash out. Crash in balik. Crash in balik. Dah cukup. Esok pagi crash in lah. Oh, esok pagi. Macam dah pukul, kalau submit tu pukul 8, pukul 6, crash in lah. Kau crash in lah. Aku tak, saat itu juga aku dah crash out. Aku crash in after beberapa minit. Tapi aku punya crash out tu sehari 5 jam. Betul-betul expose diri Betul-betul expose diri. Silap lah. Silap lah. So bila tapi aku punya crash out tu bukan crash out yang ni lah aku tak.
Tak boleh. Takkan boleh kena tahu macam tu. Takkan nak naik buat. Dekat ni. Okay. Sebab aku sehari tu kalau boleh 5 juta kali aku crash out, 5 juta kali aku crash out. Oh. So aku dah crash out. Okay, aku dah really stress apa semua. Okay, aku masuk. Crash in. Crash in balik. Oh. So 5 minit, okay, crash in. Lepas tu 10 minit, crash out balik. So benda tu. So dah. Macam tiong tak macam je. Cuma yang bagusnya kerja masih jalan. Kerja masih jalan. Okay. So, sebab kan aku cakap menangis tak solve problem aku kan. Betul. So Cari aku, cara lah untuk solve. So aku akan crash out, crash in, crash out, crash in. So dalam sehari tu banyaklah crash out, crash in aku. So aku buat macam-macam cara macam mana nak handle aku punya overthinking. Malam kalau malam design, aku macam okay, kau nak buat design all out sebab kau nak kau nak orang lain semua validate kau punya design. Betul. Tapi sebenarnya bila dah upper sem, bila aku dah final, validation orang is just sekejap je validation orang. Tapi validation diri kau tu lagi penting. I mean, maybe orang tu cakap, oh cantik gila design. Tapi kau sendiri tak puas hati dengan design kau. I mean, ni bukan design kau. Ni bukan apa yang kau suka buat. So benda tu, actually aku through banyak lah. Macam ada satu tahap yang aku rasa macam, oh aku nak orang validate design aku. Design aku gempak. Tapi sebenarnya aku tak suka pun design tu. Kau faham tak? Macam kau tak fulfill diri kau yang sebenar-benarnya. So bila aku dah lower sem tu is orang kata yang aku kenal lah. Aku start kenal dunia arki macam mana. Start tahu aku design apa yang aku suka, design apa yang aku tak suka, macam mana aku handle stress, macam mana aku handle kreatisme orang, macam mana aku handle semua benda lah. Bila aku dah upper sem is kau dah tahu apa kau suka, apa yang kau boleh buat. Lepas tu kalau cara aku lah, macam contoh lah, kita 14 minggu kita dah serabut-serabut. Kalau aku nak kurangkan serabut aku juga, cara aku handle stress lagi. Aku akan kemas bilik aku, kemas-kemasnya. Bila aku stress kan, week 13, week 14, bilik kita dah tengah langgang dah. Memang betul. Dah tak mendobi apa semua. Okay, aku akan kemas bilik aku akan reset lah. Aku reset balik. Habit aku kalau macam aku dah stres sangat, aku akan berus tandas. Aku akan kemas. Kalau perlukan bilik dan tandas beritahu apa? Untuk dibersihkan? Yes. Okay. Crash out ni. Okay, Kila beri sini, main sini. Datang. Aku ujung-ujung tu aku akan jadi betul-betul pembersih yang macam baju aku akan lipat. Aku punya syadar semua aku tukar putih, color semua color putih hitam. So sebab aku nak kurangkan serabut aku. Sebab bagi aku Archilab is totally dah serabut. So aku macam mana aku handle stress aku, macam mana aku handle serabut aku, apa tinggi aku akan minimizekan semua benda. Semua benda minimalis. So hidup aku macam okay, aku bangun tidur, sarapan, okay, mandi betul dah. Aku takkan add apa-apa aktiviti dalam harian aku. So aku daripada bilik aku, daripada diri aku akan pakai baju yang hitam semua. So aku tak nak serabut. So dari situ dah sampai upper sem, actually benda tu works lah aku sebab aku dah try banyak benda untuk masa aku, macam mana nak handle time management apa semua. So ni aku bagi tips lah dekat orang yang so aku dah final kan. Aku bagi tips lah dekat lower sem semua kan. So itu cara aku handle stress aku. Lepas tu lagi satu aku ada perfume, collection perfume, aromatherapy banyak dalam bilik aku dan aku akan sembur setiap malam. So aku kalau aku nak tidur lena, malam kadang aku tak boleh tidur. Macam kau tidur tapi kau mimpi kau tengah buat Revit, tengah buat design, tengah buat SketchUp. Kau bayangkan lah, aku punya tahap stres tahap yang macam tu tau. So bila aku bangun, badan aku penat. Sebab dalam mimpi kau tengah mendesign. Kau tengah faham. Tapi kau tidur. So actually aku punya mental agak penat lah. Aku punya dia tak off lah. Dia tak off. Dia selalu dia works je.
Walaupun design kau macam kau dah okay ni design kau. Tapi kau tengah tidur, kau tengah mendesign apa semua. So benda tu is mengganggu harian life kau lah as a Betul. student archi. So macam-macam aku handle aku punya stress, aku punya time management, aku punya apa how aku punya perception macam orang cakap kita ni macam ni, kita untuk kita tapis apa yang kita tak nak, apa yang kita nak. Kita ni lah, pandailah kita handle emotion kita. So macam tu lah, bila malam tu aku akan sembur perfume, aromaterapi, lepas tu aku nak tidur lena. Lepas tu semua benda yang minimalis. Dan bot aku pun akan minimalis. Bot aku baru submit tadi. Oh, So aku macam happy lah. Sekarang macam patut macam bright. macam bright, Aura pun yeah. lain. Macam aura Aura bebas. Kalau kita borak time week 13 tu aku rasa aku tak akan cakap. Sebab dia masih dekat dalam macam Fasa-fasa. nak minta keberkatan. Faham. So kita tak akan sekacip malam ni. Betul. Kau takut salah cakap, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Time tu week 13, 14 tu macam dengar lagu nasyid. Faham. Kan? Faham. So macam tu lah, macam itu lah cara aku handle stress. So ni aku bagi tips lah kalau orang yang jenis yang macam stres gila, macam aku stres aku dah tak nak dah. Tapi cari lah macam mana cara untuk minimizekan diri kau. So macam tu lah, baju pun baju hitam, baju putih, lepas tu baju biru. So kau ada, lepas tu kau punya ni bersusun semua. And Sam ni macam aku dah final Sam, aku tak nak kerja serabut. Aku tak nak aku stres. Bila aku nak all out je. Sebab kita dah final, so sampai enjoy tapi sampai enjoy. So that's why aku bila create, aku akan tampal aku punya paper butter paper sama sizing. Everything aku sketch, aku akan buat butter paper yang sama sizing. Kan kalau kau kan macam sizing A2, A3. Okay. Macam lain-lain kan. Tapi aku akan ada satu set butter paper. Aku akan ada tracing paper. Dia sama sizing je. Aku akan potong sama sizing. Lepas tu aku akan lukis situ. So every time create atau apa, aku akan tampal. Aku akan susun aku punya apa, drawing apa semua sama sizing. So semua benda sizing sama. So, sizing sama. Dan colour pun aku akan pilih colour hitam, colour. So dia teratur lah. Dia teratur. So kau tahu workflow kau macam mana. So kau tahu konsep kau dah ada, ni dah ada. So benda tu kau tersusun lah. Pasal aku ada checklist hari-hari untuk create, aku akan ada checklist. So aku akan tanda. And lagi satu, cara aku handle aku punya serabut, aku jenis cepat serabut tau. Aku tak suka benda yang beratkan kepala aku ni, aku tak suka. Aku jenis suka simple. Macam kalau cakap pun kan, macam tu kan, kalau kau text aku kan, Kila, nak tanya ni, kau patutnya kau tanya je terus, faham tak? So I tu relate macam, to that in another level. So Aku memang takkan reply orang tanya aku, Assalamualaikum, Put. nak tanya. Lepas tu tunggu jap. Dia tak tanya, tak penting lah ni. Kalau penting mesti dia tanya terus. Betul. Dia macam, nak tanya. So final year ni aku kurangkan bersosial, bukan bersosial, macam aku kurangkan limit lah. Sebab kau ada benda kau nak fokus. So kau kurangkan apa yang boleh kurangkan, kau kurangkan. So actually is totally works lah. Aku rasa macam 70% atau 60% serabut aku okay. So aku dah tak crash in dah. Aku macam crash out. Okay. Macam okay, aku boleh tenang, So tak crash in. Crash in. Crash in balik. Tapi kurang lah. Kurang crash out. I mean kurang crash out, crash in. Dia macam dia crash out. Lepas tu crash in. Lepas tu okay. Crash out balik. So lama. Lama. Faham. So bila kau dah final year kan. So macam benda tu actually works lah. So apa Kila punya next step? Nak ke mana daripada sekarang? Actually kan, kalau nak cakap master, sebab sekarang tengah dah submit, model dah submit. So nak cakap nak sambung arki balik a bit, orang kata a bit susah sikit lah. Sebab maybe sekarang kita nak sambung arki, okay lah sambung. Okay lah, plan aku okay lah, jujur lah. Plan aku nak sambung master lah. Okay. Tapi nanti kau dah kerja,
kau lain pula. So kau tak tahu kau akan belajar benda baru, kau akan jumpa orang baru, kau akan belajar skop baru, kau akan banyak benda kau belajar. Dan minat kau pun minat lain. Faham? So aku punya minat ni macam aku tambah minat aku. So bila dah habis korang minat kau lain. Bila masuk arki minat kau lain. Bila ni minat kau lain. Tapi memang plan nak ke master lah. Plan Plan nak ke master. Plan lah. Okey lah. Plan dia macam nak ke master. Tapi kita tak tahu apa life arki ni macam mana kan. Sebab actually it's totally arki torture lah. Arki torture lah. Betul. Penat. Sumpah penat gila. I mean penat gila. Dia bukan penat yang bila kau describe penat, orang expect kau penat tidur. Penat as in penat. Tapi arki ni just penat. Caps lock penat. Dia caps lock. Kau penat lah. Kau penat. Mantan? Jadi mantan? Penat weh. Semua penat. So bila dah 4 tahun ni penat. Sangat penat. Aku tak tahu describe macam mana kan. Penat ni penat lah. Okay, so untuk kita punya last question lah. Oh ya. Last question Akhirnya Ini macam lama je kita cakap. So apa kata-kata terakhir yang kita nak cakap dekat our audiences? Maybe orang yang macam your juniors ataupun orang yang macam senior ke. So apa yang kita nak cakap? Siapa? Actually untuk orang yang macam contohlah orang yang baru nak ambil arki ke apa kan. Just try lah kalau korang dapat tawaran architecture kan. Untuk lepas SPM macam try. So actually arki is not about pasal architecture je seni bina. Dia pasal journey life, how you find yourself. And advice untuk lower SEM yang baru nak ni kan. Actually know yourself. Tahu macam handle yourself. Sebab architecture is not you handle a project design. Tapi cara kau handle diri kau sendiri. So kurangkan stres. Enjoy your life. And then is apa pun buat dekat arki ni is untuk diri sendiri lah. I mean kau puaskan hati diri sendiri. Puaskan diri dulu. Baru kau validate orang. Macam kau validate diri kau dulu. Baru kau stop jadi people play. Yes, stop nak validate design validation tu stop. So kalau kau orang duk pergi tapi kau sendiri tak validate diri kau kan. Tak puas hati juga kan dengan kau dah penat 14 minggu, lepas tu kau sendiri tak suka design kau. So just jangan hidup dengan kata-kata orang. Macam orang kita duk dengar kritism itu ini kan macam lembab. Tapi sampah. Betul. Actually benda tu tak define lah. Apa pun orang cakap pasal kan, benda tu is not define yourself. Kau tahu diri kau macam mana, kau tahu your self value, self worth. So you just go with macam ni diri kau. Okay, macam tu. Just believe yourself lah. Orang kata. Sangat motivasi lah. Sangat motivasi. Okay, so okay, so guys, kita semua kena percaya pada diri kita sendiri seperti yang Kila cakap. Dan kita pula nak percaya pada Kila. sebab berjaya untuk habiskan. By the way nak promote. Bukan promote ni. Promote review day. Oh yes. Sebab kita orang dah final year. Final semester. So korang kena datang review day 24 dan 25 open day untuk final exhibition Arminan Studio. So kalau korang nak pergi review day, korang jangan lupa dapatkan kasut ni dulu. So korang akan datang dengan kasut sneaker. Ya, ramai-ramai korang datang review day kita orang dengan kasut sneaker. Okay. So jangan lupa lock your date. 24 review day open day.
Okay. Arminin Studio. Jangan lupa follow juga Arminin Studio. Okay, thank you Okay. Kila for coming to our podcast. Uh-huh. And thank you so much for the For sharing. Ya. Yes. Banyak Sangat kat kan? Banyak kat kan? very inspiring, especially bahagian yang tips untuk mengelak stres tu. Yes. Yes. Sangat. But I did not even know Yeah. I did not know what I did was rare. You know what I mean? Yes. I thought everyone do that. You should do that. I thought everyone go to the playground. Tak. Okay. I will try to do that lah. Yes, you try, okay? Okay, lagi matang punya style. Yeah. Balik aromaterapi. Yes. Instead of going to the playground. Playground. Yes. Okay, boleh. Okay. Oh. Promote lagi Jadi, ke? bukan. Promote lagi ke? Wow. By the time Borak Semula ni dah sampai episod ke berapa, entah banyak penuh entah sponsorship dah. Ada banyaknya. Ya Allah. Okay. Sponsor lain dah habis dah punya slot. Cukup. Okay, sekarang kita nak Sponsor. sponsor Kila. Oh, ya. Souvenir. Souvenir sebab datang ke Borak Semula. Oh, dapat ke? Oh. These are puzzle pieces. Wow. Yes. Nanti stress boleh main. Stress. Yes. Dia jadi macam dah dah belajar. Dah belajar. Kerja. Nanti berhenti kerja. Stress berhenti kerja. Maksud kita Gen Z, stress berhenti kerja, pindah kerja lain. Pindah kerja lain. Sebab ini tak boleh nak berhenti belajar. Betul. Tak boleh. Betul, kerja boleh berhenti. Kerja boleh berhenti. Okay. Thank you Kila for coming. And bye guys. See you guys. Kita cari. Okay. Bye guys. See you guys on the next episode. Yeay.